Silakan Yang Berhormat Sabak Bernam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Tuan Yang Bertua, perlu saya mengucapkan taziah kepada Yang Berhormat Beluran di atas pemergian ibunya pada pagi tadi meninggal dunia. Saya melihat pindaan ini mempunyai niat yang baik. Hukuman diperketat, kuasa diperkemas, penguasaan diperkukuh. Tapi saya bimbang kita terlalu sibuk menjaga beras di gudang, sedangkan kita lupa menjaga benih di sawah. Tuan Yang Bertua, Pasal 2 memberi kuasa kepada pengarah untuk kelulusan menteri, menguatkuasakan harga maksimum atau minimum padi dan beras. Saya menyambut baik langkah ini, tapi saya ingin bertanya, apa maknanya harga minimum kalau hasil yang dijual akhirnya kena potong maksimum? Pesawah gembira mendengar harga, tetapi apabila sampai ke pusat belian, harga cuma naik sedikit, potongan pula naik banyak. Di sinilah pesawah mula nak bertanya siapa yang untung, siapa yang rugi. Pasal yang kedua, Tuan Yang Bertua, kesalahan individu sehingga denda sehingga 250,000. Kesalahan berulang sehingga 500,000. Kesalahan syarikat sehingga 500,000. Boleh cecah 1 juta ringgit Malaysia bagi kesalahan yang berulang. Saya menyokong, tapi kalau menipu dihukum. Kalau menyorokkan padi dihukum. Kalau manipulasi haram pasaran dihukum. Tetapi jangan hanya hukum sintiam sehingga kita lupa mencari penyakitnya. Kalau semua tumpuan diberi kepada yang menjual padi, siapa pula yang mereksa orang yang membekalkan benih? Pasal yang keempat, kuasa kepada menteri membuat peraturan berkaitan pelesenan, membeli padi, penetapan grade beras, kawalan harga dan pemindahan padi serta beras. Di sini saya ingin mencadangkan satu perkara. Kalau kerajaan benar-benar mahu melakukan reformasi, jangan berhenti di kilang, jangan berhenti di gudang, jangan berhenti di pusat belian. Pergilah hingga ke tempat belian benih dilahirkan. Kerana segala-galanya bermula di situ. Benih nukleus asalnya tulen. Benih asas mestilah kekal berkualiti. Benih daftar mestilah dipantau. Benih sah mestilah benar-benar sah. Satu mata rantai putus, seluruh sistem akan rebah. Kalau benih tidak tulen, pokok tidak tumbuh sekata. Kalau pokok tidak tumbuh sekata, padi tidak masak serentak. Kalau tidak masak serentak, potongannya meningkat. Akhirnya yang dipotong bukan sekadar padi, yang dipotong ialah rezeki pesawah. Saya ingin bertanya kepada menteri, adakah kementerian pernah mengkaji hubungan antara mutu benih sah dan kadar potongan di pusat belian? Berapa lot benih sah gagal memenuhi piawaian setiap tahun, yang ini merugikan petani? Adakah setiap lot boleh dikesan daripada benih nukleus sehingga sampai ke tangan pesawah? Kalau sebuah kereta ada nombor chassis, kalau seekor lembu ada tag di telinga, mengapa benih yang menentukan kawalan, menentukan makanan negara tidak mempunyai sistem keboleh kesanan yang mantap? Pasal 5 yang dibetul, hanya peruntukan peralihan. Saya tidak membantah, tapi saya berharap semangat peralihan bukan sekadar berpindah daripada akta kepada akta lama kepada akta baru. Berubahlah secara kita melihat masalah. Selama ini kita terlalu mudah menyalahkan pesawah. Padi tidak cantik, salah pesawah. Hasil rendah, salah pesawah. Potongan tinggi, salah pesawah. Tetapi pernahkah kita bertanya, benih yang dibekalkan itu bagaimana? Kerana pesawah tidak mencipta benih nukleus. Pesawah tidak mengeluarkan benih asas. Pesawah tidak meluluskan benih daftar. Pesawah hanya membeli benih sah dengan harapan hasilnya juga sah. Kalau benih gagal, jangan seluruh beban dipikul oleh pesawah. Jangan betul. Kalau mahu menjaga makanan negara, jagalah, jangan hanya kuat menghukum. Kalau mahu membela pesawah, jangan hanya kuat berpitato. Kalau mahu mereformasi industri padi, mulakan dengan benih. Kerana benih, daripada benih lahirnya padi. Daripada padi lahirnya beras. Daripada beras terjaminnya makanan rakyat. Dan daripada keadilan kepada pesawah, lahirnya keyakinan rakyat kepada kerajaan. Jangan hanya kawal harga, kawal juga kualiti.
Jangan hanya naikkan denda, naikkan juga mutu benih padi. Jangan hanya mencari pesalah, carilah punya masalahnya. Sebenarnya petani kita ni rajin, bukannya malas. Ya, dalam keadaan mereka menghadapi harga racun yang tinggi, ya, dan juga masalah-masalah lain. Harga upah, dulu ambil upah Bangla murah, sekarang dah naik. Mereka tetap mengerjakan padi di sawah. Dan tahukah tuan-tuan dan puan-puan, tahukah yang betul ya, bahawa pesawah kita ni hari-hari pergi ke sawah siang dan malam. Kerana untuk meracun ulat padi ya, yang sesuai ialah pada waktu malam, waktu maghrib dan waktu subuh. Kerana apa? Kerana pada waktu itu cuaca sejuk, jadi ulat keluar daripada batang. Ketika dia keluar beramai-ramailah datang pesawah dan racun, maka banyaklah ulat yang mati dan berjaya. Tetapi kalau dia datang tengah hari, ulat akan masuk ke dalam batang. Jadi walaupun diracun, dia tak akan mati. Jadi begitulah perih jeritnya pesawah. Saya membuat tinjauan pesawah-pesawah untuk membuat kajian dan mengambil beberapa koresponden sebanyak 50 orang. Saya tanya satu persatu. Kita ambil 3 petani. Saya tanya, mengapa kamu jadi begini? Dia jawab, YB, inilah nasibku. Dia jawab begitu. Hari-hari pergi ke sawah, harap tuayan bertambah mewah, input naik tak sudah-sudah, upah Bangla Bukit dah parah. Saya tanya pesawah yang kedua, tuan betul. Mengapa kamu jadi begitu? Dia jawab lagi, inilah nasibku. Hari-hari pergi ke sawah, panas terik tak pernah marah, benih mahal, baju pun susah, hasil belum, bil dah singgah. Saya tanya pula pesawah yang ketiga, Datuk Menteri. Mengapa kamu jadi begitu? Dia jawab, inilah nasibku. Hari-hari pergi ke sawah, siang malam tak pernah lelah, sampai tak sempat nak tengok bola. Tahu-tahu Brazil dah kalah. Kesian dia. Dia peminat Brazil, tak dapat tengok bola sebab kerja sawah siang dan malam. Saya nak beritahu berkenaan dengan padi import tadi, beras import tadi. Sekarang ni kerajaan telah meluluskan, ya, kabinet dah meluluskan beras import, ya, dicampur dengan beras tempatan. Ya. Apa salahnya dalam kampek tu ditulis beras campuran? Sekarang ni dalam kampek ditulis beras import, bukan beras campuran. Kalau import tu saya import semua. Kejap ya. Yang berhormat sahabat bernam, masa pun nak habis. Tolong gulung. Baik, Yang Dipertua. Saya minta supaya rakyat jangan ditipu. Ya, kalau beras dalam kampet itu beras campuran, tulislah beras campuran. Jangan ditulis beras import. Ya, kalau begitu maknanya serupa rakyat ni serupa apa? Tipah tertipu lagi. Kan, terima kasih.